Tiada pelanggaran peraturan. Malaysian Football League (MFL) mengesahkan bahawa pendaftaran 3 pemain warisan daripada Kelab Johor Darul Ta'zim (JDT) iaitu Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Havel dan seorang pemain Kuching City FC, Gabriel Palmero sebagai pemain tempatan adalah mengikut peraturan pertandingan Liga Malaysia 2025 hingga 2026. Jelas 4 pemain ini telah melalui proses pendaftaran mengikut peraturan pertandingan Liga Malaysia dengan menggunakan kad pengenalan yang sah dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) untuk didaftarkan sebagai pemain tempatan Liga Malaysia 2025 hingga 2026. Justru MFL mengesahkan tiada pelanggaran peraturan dilakukan dalam pendaftaran Figueiredo, Irazabal, Havel dan Palmero oleh kelab mereka pada musim ini. Bagaimanapun 4 pemain berkenaan masih perlu menjalani penggantungan selama 12 bulan dalam perlawanan rasmi seperti yang telah diputuskan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, dan Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS baru-baru ini. Nacho Mendes tidak disebut dalam kenyataan MFL, jadi tiada masalah untuk dipanggil dalam skuad Harimau Malaya.